Johara Pagi Era, Johan, Hanif dan Ray hari ini bersama dengan Tegar. Masih lagi Tegar tadi duk jamming-jamming. Tadi dah habis nyanyi Malaysia. Nyanyikan lagu Malaysia. Tegar. Moga-moga selepas ini Tegar terus tahu lagu-lagu Malaysia yang lain ya. Amin. Dah Tegar mau belajar lagunya Anak Kampung. Malikat. Ini lagunya. Ori. Okey, dah tahu Tapi kalau maksud anak kampung di sini maknanya anak kampung lah. Kalau di Indonesia sama ke? Anak kampung, faham? Anak kampung. Ya kan? Faham. Faham. Tegar udah beli rumah di Jakarta? Alhamdulillah, bukan di Jakarta tapi di Pegadaian. Pegadaian. Pegadaian ya? Oh iya dong. Tapi Pegadaian sama dengan Subang jauh enggak? Dekat. Pegadaian sama Subang dekat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Tegar. Happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Tegar. Selamat ulang tahun ke-12 Tegar. Hari ini adalah genap 12 tahun Tegar. Dan kami di sini menyambutnya dengan meriahnya sekali. Tegar. Ada apa-apa mau ngomong sama peminat di Malaysia? Ucapan. Ya, semoga Tegar doain supaya maju terus Malaysia. Ya, amin. Allah. Terus berjangkau. Tapi berjangkaunya itu seperti darah kita. Semangat, sukses selalu. Wah. Susah mau dibayangkan itu ya. Iya. Macam menang sepak bola dia. Aku mau nangis ya sini dengar kamu bercakap nih. Dah tak mau nangis. Lagu yuk, nyanyi lagi yuk. Ayo. Lagu lagi. Iwape nasi jagung. Sampai tua, sampai nenek, Rio macan tetap disanjung. Iwape nasi jagung. Teruskan bersama Johara Pagi Era yang akan memuatkan lagu ke dalam Kia, jenama yang dipacukan oleh reka bentuk serta teknologi terkini. Selepas ini lagu-lagu hit menanti anda seperti siapa tu? Teman pengganti Malik dan Black. Ya band Kasih Jangan Pergi. Pandu uji atau tempah model Kia terbaharu serta saksikan Next Change Picanto di Sunway Pyramid dari 20 hingga 22 September 2013. Kia, the power to surprise. Johara Pagi Era tengah cari bahan nak buat korang ketawa. Selepas ni mereka kembali di Era. Johara Pagi Era bersama Johan, Hanif dan Ray. DG, pilihan yang lebih bijak. Lepas jam 8 pagi, Johan, Hanif dan Ray nak teruskan lagi bersama dengan Tegar. Okey, halo. Ya, tapi kali ini kami nak bersemutan Era dengan Tegar. Tadi pun kita dah terangkan kat dia. Yang permainannya adalah soal menyoal. Cuma Tegar, setiap kali kita jemput penyanyi dari Indonesia, kalau permainannya soal menyoal, memang hebat. Oh iya. Betul tak aku cakap ni? Ya betul, kerana mereka itu bisa menanya. Jangan ditiru. Oh itu Emangnya itu trademark. Aslinya dia. Enggak, itu emang Tegar sendiri gitu. Oh, sendiri. Kok sama kita nyata? Ya berarti sama-sama dong. Praktisnya sama-sama. Okey. Jadi Tegar akan bermain soal menyoal dengan Johan. Ya, dengan Ray. Tentang Ray selepas ini. Di mana Okay, are you ready? Okay. Itu je lah. Lepas ni lah soal menyoal Tegar tentang Ray ya. Teruskan bersama Era music hit terbaik. Oh, bukan sekarang. Johara. Untuk 10 peserta yang disenarai pendekkan di Johara Pagi Era akan dapat RM500.
Nantikan panggilan dari Johan, Hanif dan Ray untuk Bakat Johara 2.0 bermula sekarang di Era Music Hit Terbaik.